Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Faiz, Iqbal dan saya Muhammad Muiz akan membuat presentation berkenaan dengan solat jenazah. Pertama sekali, sabun sebagai menghilangkan bau, meningkatkan kewangian, menghilangkan baki. Air mawar sebagai meningkatkan keharuman dan sebagai tanda kehormatan terakhir kepada jenazah. Minumnya sebagai antibakterial dan antiseptik. Kapur barus sebagai bahan pengawet. Dan air mutlak. Jadi hari ini kami akan mendemonstrasikan pemandian jenazah bagi jenazah lelaki. Yang pertama, picit sendi lengan dan kaki berulang kali dengan perlahan supaya anggota badan dapat bergerak. Seterusnya, salin kain dengan kain yang lebih besar untuk menutupi jenazah. Dan seterusnya, memastikan tiada perkara yang boleh menghalang tubuh badan pada terkena air. Dan seterusnya, membaca niat memandikan jenazah lelaki, iaitu nawaitu usli bihadal mayyiti lillahi ta'ala. Jadi proses seterusnya ialah menjirus anggota badan jenazah dengan mutlak. Yang pertama dimulai dengan bahagian kepala. Diikuti dengan bahu sebelah kanan. Diakhiri dengan kaki belah kanan. Seterusnya lanjut kepada bahagian kiri. Ratakan sehingga kaki kiri sehinggalah najis dapat keluar. Dan kemudian jenazah hendaklah disabun pada bahagian ketiak, pelipat, celah kaki serta leher. Jadi macam itulah demonstrasinya. Terusnya mayat perlulah diangkat sehingga kepala dada. Terusnya picit dengan perlahan pada bahagian perut mayat bagi mengeluarkan najis yang masih tersisa dalam perut. Setelah itu jirus dengan mutlak dengan banyak pada tempat yang keluar najis tersebut. Lalu setelah dibersihkan najis, bersihkan bahagian kepala dengan sempurna, mata, telinga, sugikan gigi. Namun kuku yang panjang tidaklah boleh dipotong. Kemudian jirus semula dari kepala hingga kaki dan gosok dengan lembut sebanyak 3 kali. Siram sebelah kanan sebanyak 3 kali. Lalu diikuti dengan menyiram di bahagian kiri sebanyak 3 kali juga. Menyiramkan mayat ke kiri untuk membasuh lambung kanan. Kiri lah. Terusnya iringkan mayat ke kanan untuk membasuh lambung kiri. Jika mayat mengeluarkan darah, maka boleh kembangkan kapas. Jadi tibalah ke bahagian terakhir bagi memandikan jenazah.
Iaitu siram air kapur bagus, air mawar dan air cendana dengan air dari kanan kiri, dari kanan ke kiri dengan meratakan keseluruhannya. Wudukkan mayat. Dia akan bacakan wuduk, bacakan niat wuduk mayat. Nawaitu wudu'an li hadzal mayyiti lillahi ta'ala. Sahaja aku mewudukkan jenazah lelaki ini kerana Allah Ta'ala. Seterusnya, sisirkan rambut. Sekiranya rambut gugur, masukkan bersama kain kafan dan kuburnya. Dan lap badan jenazah dengan kain yang bersih sehingga kering. Seterusnya boleh diakad dan mula dengan mengafankan jenazah. Jadi yang pertama, bentangkan tikar alasan sesuai, susun tali pengikat 3 atau 5 utas di atas tikar tersebut. Dan seterusnya taburkan wajah pada setiap lapisan kain kafan. Angkat mayat dan baringkan di atas kain kafan, tutupkan kain kafan pada bahagian muka seperti hidung, telinga. Seterusnya pada kemaluan yang telah pun ditutup sebelum tadi, dan siku dan tumbuh. Dan sekali kita angkat mayat, baringkan di atas kain kafan. Seterusnya tutupkan kapan ke atas mayat, mengkapan dari sebelah kiri mayat, dan kain kafan sebelah kanan ditindih dari sebelah kiri. Jadi saya akan menunjukkan cara mengikat lah. Ikat dengan tali ikat, simpul hidup pada belah kiri mayat. Ikat dengan ikatan simpulnya boleh dibuka lah. Sebelum menutup bahagian muka, benarkanlah waris untuk melihat jenazah seperti kali terakhir. Jadi ada 5 bahagian, 5 utas kain pengikat di kepala, di leher, di bahu, di pinggang serta kaki. Dan akhir sekali mengangkat jenazah, dan bolehlah kita luluskan dengan solat jenazah. Kan? Proses
terakhir sebelum jenazah dibawa ke kubur, dia untuk rukun solat jenazah ada 7. Yang pertama ialah niat, yang kedua berdiri jika mampu, yang ketiga takbir 4 kali termasuk takbiratul ihram, yang seterusnya ialah membaca surah Al-Fatihah dan membaca selawat ke atas Nabi, dan akhir sekali mendoakan mayat serta memberi salam. Dan syarat-syarat solat jenazah ialah mestilah suci daripada hadas besar dan hadas kecil, menutup aurat dan menghadap kiblat. Mayat sudah dimandikan dan dikafankan. Mayat diletakkan di hadapan kecuali mayat ghaib. Mayat mestilah diletakkan dekat dengan orang sembahyang lebih kurang 3 kaki. Mayat hendaklah Muslim, dan matinya mayat bukanlah kerana perang fisabilillah. Jadi yang pertama, pada takbir yang pertama, imam perlu membacakan surah Al-Fatihah. Yang kedua, membaca selawat ke atas Nabi. Yang keempat, imam membacakan surah-surah ringkas. Dan yang keempat, imam membaca doa kepada jenazah. Jadi kami akan mulakan cara solat jenazah. Yang pertama, posisi imam mestilah 3 kaki daripada mayat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali, mari kita bersama-sama mengingati junjungan besar Nabi Muhammad SAW. Sebenarnya bulan Ramadan ini, marilah kita bersama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan mengerjakan segala suruhannya. Mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dunia dan di akhirat. Saudara-saudari, adakah kita mengerti bahawa mati ini tidak tahu antara tua atau muda, antara kita sihat ataupun sakit, antara kita miskin dengan kita kaya. Sesungguhnya mati itu adalah benar, tapi kita tidak tahu kasih Tuhan. Saudara-saudari, perbanyakkanlah amalan kita. Sesungguhnya di alam barzakh nanti ada yang dibangkitkan selama 100 tahun, ada yang dibangkitkan antara 3 tahun. Kita tahu amalan mereka semenjak mereka hidup. Janganlah kita sia-siakan hidup kita di dalam alam barzakh ini. Ma rabbuka, siapakah Tuhan kamu? Saudara-saudari, kita pasti di alam barzakh nanti malaikat akan bertanya kepada kita, ma rabbuka, siapa Tuhan kamu? Kita mampu jawab, melakukanlah amalan kita yang kita
kita persiapkan sebab perjalanan antara alam barzakh, perjalanan kita antara alam rahim dengan alam dunia barzakh, masyar, dan kita akan menghadapi titisan sirat, dan kita dapat hadapi neraka ataupun syurga. Mudah-mudahan kita mengharapkan kita semua akan mendapat masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Banyak lagi amalan kita boleh buat dan dilakukan konsisten. Sebagai contoh, kita boleh mendirikan solat ke atas jenazah. Dalam satu hadis dirawatkan dalam Bukhari bahawa sesungguhnya dalam hadis ada menyatakan bahawa jika kita mendirikan solat jenazah ke atas jenazah, kita akan mendapat satu qiraat. Dan jika kita mengikuti jenazah hingga ke perkuburan, kita akan mendapat satu qiraat. Satu qiraat bersamaan. Ulama menyatakan satu gunung Uhud. Masya Allah. Tetapi adakah masyarakat Imam Hanif memandang solat jenazah ini? Adakah mereka menyirati mati ini? Jadi mari kita bersama-sama mengingati mati dengan cara menziarahi perkuburan agar kita akan sentiasa takut dengan mati. Wallahu a'lam. طبني والسقف سقني والرقص قد طاب إلي شوى وشاهش على ورقص فرجلي وغرد القمر يصيح ملالي في ملالي.